Mursyidul Ampas, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat tidak akan menarik balik satu kenyataannya kepada UMNO baru-baru ini. Beliau yang menyebut pergi jahanamlah dengan UMNO baru-baru ini berkata beliau mempunyai sebab yang kukuh mengapa mengeluarkan kenyataan keras sedemikian. Dia sibuk dengan perkataan dia. Dia tak sibuk dengan cara dia jual nama saya bertiga hari. Memburuk-burukkan imej saya nak baik UMNO. Ini dia memburukkan nama saya. Dia tak fikir pun. Dia kena tam sekali, dia retilah. Takkanlah saya nak buat kenyataan yang begitu keras. Tak ada sebarang sebab. Siapa dia ajar tu guru tak sepatut. Siapa dia ajar bahawa tu guru tak sepatut. Nabi Muhammad dalam Quran sendiri, Allah Ta'ala dalam Quran, ada masa dia sumpah macam binatang. Ada dia kata pekak, sumung, pekak, tuli, buta. Siapa dia ajar? Ini budaya Melayu. Akan menarik balik semua binatang tu. Tidak akan menarik balik binatang. Tak akan menarik balik. Saya fikir panjang tu. UMNO ni banyak kena. Banyak lagi nasihat. Orang kita Melayu kata kalau tu lebar kampung ni berjalan tak mati semua kan. Pijak tak semua. Pijak semua. Tapi ingat hak tak pijak semua ni. Tak mati pijak semua ni kadang-kadang orang tu juga biar dipijak apa ni gajah pun jadi berapa gajah. Kenyataan itu dikeluarkan ekoran pimpinan UMNO memutarbelit kenyataannya dengan mendakwa dia ingin mengadakan kerjasama di antara PAS dan UMNO. Sebaliknya, apa yang dimaksudkan Ni Aziz adalah kerjasama di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Dakwanya dia mengeluarkan ungkapan sebegitu bagi mempertahankan dirinya yang seringkali dihina dan dimalukan pemimpin UMNO. Ajaran Islam ni ajaran Islam. Orang menghina pada kita senyap itu bukan menghina diri, itu mana menghina diri. Menghina diri haram, menghina diri wajib. Saya disebut, saya kira orang ni menghina diri aku, tak boleh senyap. Kita wajib mempertahankan. Wajib kan mempertahankan maruah. Beliau yang juga Menteri Besar Kelantan berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada 215 mangsa ribut di Kampung Buloh Poh dan Kampung Lancang, Kelmarin.